Jangankan nak jadi Perdana Menteri, nak jaga negeri Terengganu pun gagal. Tak usahlah bermimpi. Demikian pandangan kritis seorang pemerhati senada dengan kenyataan bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin menyifatkan pembangkang hari ini merupakan yang paling tidak berguna, menyorot beberapa isu tempatan dan luar negara yang menurutnya seharusnya diketengahkan pembangkang. Tegas pemerhati Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dilihat sebagai sosok pemimpin yang tidak layak langsung memegang jawatan Perdana Menteri kerana tidak ada sebarang perubahan dilakukan sepanjang 2 penggal menerajui kerajaan negeri itu meskipun tanpa blok pembangkang. Pemerhati berkata jika seseorang tidak memahami ekonomi, bagaimana mereka hendak mentadbir negara kerana yang hendak diuruskan bukan ekonomi mikro seperti rumah atau kedai tetapi ekonomi makro melibatkan keseluruhan negara. Malah pemerhati mendakwa Samsuri dilihat gagal mengurus ekonomi negeri. Sudah tentu beliau tidak mampu mengendalikan ekonomi kerajaan persekutuan yang lebih kompleks. Soal pemerhati untuk menjadi calon Perdana Menteri, individu itu mesti mempunyai kredibiliti serta mengetahui selok-belok ekonomi luas bukan hanya politik semata-mata. Terdahulu Malaysia kini melaporkan Khairi yang juga bekas Menteri Kesihatan berhujah walaupun terdapat pentas yang disediakan untuk pembangkang bersinar dalam memastikan langkah semak dan imbang yang betul di tengah-tengah krisis sedemikian. Mereka terlalu bodoh dan tidak cekap untuk memanfaatkan peluang itu. Kenyataan terlalu bodoh dan tidak cekap itu merujuk kepada Naib Presiden PAS Samsuri. Bagaimanapun, kenyataan Khairi dikenali sebagai KJ disangkal Naib Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Faizuddin Muhammad Zai yang turut memetik Samsuri telah membuktikan kemampuan dalam politik serta seorang jurutera aeronautik yang berjaya mengekalkan kemenangan PAS untuk penggal kedua di Terengganu.